Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita pasal Slipper hilang. Ya, slipper hilang. Itu Kau kan tengah, nama kau sketsa sikit macam mana slipper aku ni? Ah. Macam tu. apa? Kata nak one shop. One shop punya style. Okey. Teruskan. Teruskan. Ah. Kau kedai. Ha? Kau keluar kedai. Awak macam duduk sini. Oh, duduk dalam diam kan? Ha. Kau Okey. sini. Lepas tu, Kenapa ni? mana slipper kau ah? Slipper kau hilang. Aku ketawa. Okey, jadi moral dia apa? Moral dia. Okey. Betul ah, kat sini aku kena cerita sikit lah. Okey, moral dia kat sini hilang ni dia tuan-tuan. teringat pula. Moral dia kat sini tuan-tuan, Okey. yang dia nak sampaikan sekarang ni. Sebenarnya kita kena ada Bag. ting. Bag ni bila kita ada dekat Bila kita berada di sebab tu mulakan umrah, kita masuk masjid. Amboi duduk ni pun. Okey. Kalau masuk masjid, kita nak buat umrah, slipper kita jangan tinggal kat luar. Nanti Ya. kena ambil, jaga tu kena ambil, tukang bersih dia ambil, buang je. Tak apa kalau dia tak buang, orang lain pakai. Macam tu. Jadi kita kena ada bag lah. Kita kena ada bag, kita sediakan bag. Bag ni untuk kita masuk dalam tu. Kita masuk buat umrah, pakai bag tersebut, letak slipper kita dalam tu, letak barang-barang keperluan lah, telefon, visa semua, pasport semua kan. Okey, jadi yang kita kena bawa apa sebenarnya? Bag. Dalam bag tu kena ada plastik bag, Betul. slipper, Betul. kena ada Pasport. pasport, Betul. handset, Betul. power bank. Betul. Kita tak ada skrip macam ni lah. Power bank. Kemudian mungkin kena ada pengenalan lah, ID yang mana TA tu sediakan lah. Ya, ni benda ni. Okey. Okey. Payung, kena payung. Tak perlulah. Dalam tu sejuk. Tengok bergantung lah bergantung cuaca. Tengok cuaca. Sebenarnya tak perlulah berpayung. Dalam tu, dalam masjid sejuk insyaAllah. Ada aircon sekarang. So, itu saja. Itu saja. Betul, itu Okey, saja. itu sajalah kita untuk hari ni ya. Saya tak nak cut video ni. Korang ingatlah video ni. Tengok. Okey. Sekejap, tambahan. Dia nak tambah juga. Okey. Jom, masuk jom. Jadi, tagline kami Rafi Umrah bukan yang termurah, tapi InsyaAllah yang yang terindah. jumpa kami di next video.